Hello, sekarang ini adalah hari terakhir. Pada hari ini hari ke-7 untuk Talent Management Class Modeling. Sekarang saya bersama salah seorang peserta. Siapa nama awak? Hai, nama saya Ramiza Izwan. Okey, saya salah satu talent management daripada Best 2. So apa yang saya belajar selama 7 hari dah, boleh tengok kat belakang ini pun happy evening untuk majlis penutup. Apa yang saya dapat belajar hari ini, asas modeling, iaitu saya nak move kepada lagi lebih attitude dalam lakonan, sama ada dalam modeling atau nyanyian. So kat sini dah saya banyak dapat belajar apa yang saya kurang sebelum ni, saya dah dapat kat sini. Okey. Jadi selama 7 hari kelas ni anda mendapat semua ilmu segala-galanya selama 4 minggu ini. Dan apa yang awak harapkan selepas ni dalam kerjaya anda? Okey, mengharapkan daripada kerjaya Okey, saya harap selepas ni saya lebih dapat lebih banyak job lah ke depan hari. Mungkin akan production akan flower saya lepas ni sebab saya dah join dengan talent management under government punya. Itu saya harap. Okey, itu saja daripada kami, peserta batch kedua untuk Talent Management Class Modeling. Terima kasih kepada penganjur. Kita harap berjumpa lagi di kelas akan datang. Terima kasih.